Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda menonton Buletin Utama bersama saya Humaira Akmal. Perkembangan antarabangsa sebanyak 29 lokasi baharu disenaraikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO bermula tahun ini. Antara yang disenaraikan ialah Bandar Babylon di Iraq, sebuah bandar purba berusia lebih 4,000 tahun yang mula dibangunkan ketika era Mesopotamia. Lokasi lain yang turut memenuhi senarai tahun ini ialah Taman Negara Vatnajökull, Aslan Licolin del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Itali, Batu Bara Megalitik Siangkuang, Laos, Pusat Sejarah Sheki dan Istana Khan Azerbaijan, runtuhan ekologi bandar Liangzhou dan banyak lagi. Untuk rekod, UNESCO mula menyenaraikan lokasi-lokasi penting di seluruh dunia sebagai tapak warisan sejak 1977 dalam bidang tahun terpilih. Dan tapak-tapak dalam senarai ini dilindungi sepenuhnya menerusi satu perjanjian antarabangsa oleh PBB untuk manfaat generasi akan datang. Baik, sekian berita. Layari YouTube Buletin TV3 untuk lebih banyak klip berita dan teruskan menonton TV3.